Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6. Nama haiwan imajinasi kami ialah Unipi, sebab dia bercampur kambing biri-biri dengan unicorn. Target makanannya ialah herbivore. Habitatnya tempat tertutup seperti gua. Jangka hayat hanya 10 tahun sahaja. Cara pembiakan ialah beranak melalui buntut. Ciri dan tingkah laku khas melindungi diri daripada musuh ialah berbisa dekat mulut dia dan bertanduk warna-warni. Ciri dan tingkah laku khas melindungi diri daripada cuaca melampau ialah dengan berhibernasi dan dapat mengeluarkan bulu yang tebal. Tapi kat sini tak ada bulu sebab tak sempat buat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, kami dari kumpulan 5. Kami akan membentangkan haiwan imajinasi yang bernama Pitofina. Target makanan haiwan ini ialah omnivore. Habitat haiwan imajinasi kami ialah di bawah pasir. Jangka hayat haiwan ini adalah 9 tahun. Cara pembiakan haiwan ini adalah beranak. Manakala ciri dan tingkah laku khas melindungi diri daripada musuh ialah sisik keras dan hidup dalam kumpulan. Ciri dan tingkah laku khas melindungi diri daripada cuaca melampau ialah berendam dalam lumpur dan mulut tebal. Dia mempunyai sayap supaya boleh terbang dengan laju. Assalamualaikum, kami daripada Kelompok. Nama saya Muhammad Adil bin Muhammad Fazil. Nama dia Izzuddin Rizal. Nama dia Abang saya Malik bin Nazir. Haiwan imajinasi kami bernama langsida. Ia adalah haiwan omnivore. Ia tinggal di Gunung Ganang. Jangka hayat langsida kira-kira 15 tahun. Langsida ialah haiwan menjaga anak. Langsida menjaga anaknya dengan menyusunkan anaknya. Ciri khas haiwan ini adalah bisa di mulut. Tingkah laku khas langsida ialah memutuskan anggota badan jika diserang musuh. Ciri khas langsida melindungi diri daripada cuaca melampau ialah mempunyai bulu tebal. Tingkah laku khasnya ialah bermigrasi dan berendam di dalam lumpur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2. Nama haiwan imajinasi kami ialah Shintaro. Target makanan herbivore. Habitat darat. Jangkaan hayat 20 tahun. Cara pembiakan melahirkan anak. Ciri dan tingkah laku khas melindungi daripada musuh. Ciri bertanduk dan berekor panjang. Tingkah laku khas menyerang musuh ialah
mesti dilakukan? Berlari dan terbang. Ciri dan tingkah laku khas melindungi diri daripada cuaca melampau. Ciri lapisan lemak tebal dan berbulu tebal. Tingkah laku khas berhibernasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1. Nama haiwan imajinasi saya adalah hompong. Tabiat makanan hompong ialah omnivore. Habitat dia ialah di gua yang gelap. Jangka hayat dia yang untuk hidup adalah 500 tahun. Banyak. Cara menyiasatkan adalah beranak di bawah ni. Bawah ni jauh. Jadi kita laku khas untuk melindungi dari musuh sangat berbisa dari kulit kecil. Ciri dan tingkah laku khas untuk melindungi dari cuaca lapar ialah bermigrasi